Dia ambil lah idea kita kan. Dia kira ada input idea kita tu tak? Kalau, ada makna lah kalau bagi you dia. guys ada idea anything, kalau kita nak buat story apa semua kan. Sebab bila dah lepak dengan Bob, dengan kita orang ni, yang orang kata paling senang nak buat kelakar lah, means komedi lah, komedi filem lah. Macam okay, kita go buat komedi lah, kita try main komedi apa semua kan. So macam Adrian okay, and at least ada story kan. Semua yang menjahanamkan ni semua idea Bob lah. Menjahanamkan storyline lah apa semua. So kita macam aku sebagai kawan Bob and Adrian, kita tahu dah Bob punya walau apa dia punya idea. Cumanya sebelum ni Bob belum lagi pernah buat apa orang kata directing big scale kan. Tak apalah sebab kita tahu dibantu oleh Adrian. So benda tu tak ada masalah. Benda tu tak ada masalah. Yang pentingnya storyline daripada awal kita nak tahu storyline dia macam mana kan. Tapi daripada awal kita orang macam tak risau langsung pasal storyline ni. Kita tak risau. Ada benda yang kita boleh bagi yang idea daripada Bob sendiri dan Adrian bila combine, touch dia macam tu lah. Macam Jadilah. menjadi lah kalau siapa tengok Martabat tu kan. Betul.